Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Nur Aini Carry Live kawan-kawan. Minta maaf lah ya. Macam ni saja kan boleh. Hari ni musimnya datang lagi kawan-kawan. Okey, musim setelah berapa Kerengga gigit Kak Nur. Rumah Kak Nur ni tiba-tiba ada kerengga, mungkin dekat pokok buah tu kan. Okey, hari ni Kak Nur nak kongsi dengan kawan-kawan ni. Kawan-kawan nampak pun tahu kan ni durian, ya, durian. Tapi durian ni beza dia dengan durian biasa tu, yang ni duri dia panjang. Ini ialah durian durian daun. Boleh tahan kan kawan harganya sebab susah nak dapat, tapi memang baru lagi nampak. Batang dia baru lagi. Kak Nur tak tahulah, tadi Kak Nur beli tu dekat China tu, kebetulan Kak Nur pergi beli lauk kat kedai depan yang selalu Kak Nur beli tu. Jadi dia ada jual. Jadi Kak Nur tengok, Kak Nur tengok ada durian ni, durian daun ni, durian hutan. Dia kata durian hutan lah. Okay, dia kata sedap, dia kata. Cubalah, dia kata. Kak Nur pun belilah satu. Harga dia boleh tahan kan kawan. Sebiji ni dia sekilo lebih. Dia sekilo RM20 kan kawan. Tak tahulah Kak Nur ni kena scam ke tak kan. Kak Nur nak cuba, jadi Kak Nur kongsi dengan kawan. RM20 kan kawan. Tapi memang baru lagi lah. Kita tak tahulah orang meniaga ni mana ada kata yang ini. Tapi dia cakap jugalah. Dia kata isi dia tebal. Dia kata tadi Kak Nur pilih yang lain pun dia cakap durian lain. Dia kata ini durian ada juga. Kak Nur beli yang lain jugalah. Dalam sebiji 2 biji. Sebab Kak Nur ni nak buat video kawan-kawan. Tapi macam mana Kak Nur nak kopik ni ya. Senang pula buka dia. Kak Nur tak tahu. Ini first time Kak Nur makan durian hutan ni. Durian daun ke durian hutan kita. Mana kawan-kawan yang tahu pasal durian, tolong share dengan Kak Nur. Dia kata isi dia sedap, saya tak tahulah. Isi dia putih je kan kawan. Dia kata isi tebal. Tapi Kak Nur tengok dari apa yang Kak Nur tengok. Kawan-kawan tengok kan. Nampak tak? Memang tebal isi dia. Kalau sedap, berbaloi Kak Nur punya RM20. Sebab susah nak dapat Kak Nur. Tapi memang tampak cantik lah. Isi dia boleh tahan kan kawan. Alah, kamera Kak Nur ni tolonglah berkompromi sikit. Nampak yang gelap-gelap kelabu-kelabu asap tu, abaikan dia. Tengok dekat Kak Nur punya video ni aja ya. Okey. Kawan-kawan tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Tapi duri dia memang panjang. Isi dia tebal. Kak Nur simpan bijinya. Mana tahu kita boleh tanam kan. Tanam kat kebun Kak Nur kat sana ke. Dia ada beberapa biji tadi. Tapi sebab Kak Nur kali pertama, jadi Kak Nur tak adalah ambil banyak. Takut yang tak sedap pula kan. Sebab kita first time nak makan. Tapi isi dia kawan-kawan seriously tebal. Bagi Kak Nur berbaloi lah. Sebab dia sekilo. Manis. Dia punya rasa pahit tu tak ada. Dia manis-manis sampai kat ujung tu dia ada rasa sedikit
tawar gitu. Tapi manis dia lekat lah. Dia memang macam melekat dia punya manis. Kak Noh punya video ni kilau. Kak Noh makan sebelah je, yang sebelah lagi Kak Noh simpan. Kak Noh nak suruh suami Kak Noh rasa. Sebab dia pun tak pernah rasa lagi durian daun ni. Ni nampak, di daun dia memang hijau. Baru gugur. Cina tu cakap dia kat kebun dia ada satu pokok je. Jadi dia jual lah. Dia kata tahun sudah, dia kata banyak buah dia. Hijau. Hijau memang hijau. Sebab Kak Noh tahu baru tu. Sebab dia punya batang tu memang masih baru. Masih orang kata baru gugur. Kita letak dia kat atas. Okay. Rasa dia sewajarnya durian manis. Kira berbaloi lah. Ni nanti Kak Noh nak suruh suami Kak Noh rasa. Rasanya ada satu ulas je kot, 2 ulas kot. Tapi Tina cakap tadi, dia kata setiap ulas ni dia kata mesti ada buah dia. Dia kata jangan risau, setiap ulas ni ada buah, dia kata. Dia jamin macam tu lah. Tadi Kak Noh beli yang lain pun dia bagi tahulah, dia kata yang saya jual kat awak ni, dia kata durian kahwin, tapi isi dia saya jamin sedap. Cuma dia kata mungkin kalau rezeki awak bagus, dia kata awak akan dapat semua cantik buah dia. Dia kata kalau ada yang mangkar tu, saya kurangkanlah dekat timbangan ni. Dia kata adik macam tu lah. Apik-apik. Orang Cina dah umur 60-an macam tu dia jual. Memang dia tengok Kak Noh bawa tadi terhigit, dia tolong isikan dalam guni yang besar sikit kan. Dia mula letak kat plastik sebab Kak Noh beli tadi ada dalam 4 biji yang buah durian kahwin tu dengan sebiji yang ni. Jadi 5 biji dia plastik tu dekat padat. Jadi dia tengok Kak Noh terhigit-higit. Dia panggil balik Kak Noh, dia kata, "Moi, mari, mari," dia kata. "Nanti you jatuh lah, saya takut you jatuh bawa durian. Tak ada ong," dia kata. Kita takut jatuh kan. Macam tak nampak. Macam tak sesuai lah dia kata. Tadi dia letakkan dalam guni yang cantik, yang elok. Baru dia suruh, dia letak dekat depan Kak Noh, baru dia suruh. Dia dah pastikan, dia kata, "Boleh bawa kah?" "Tak ada boleh bawa, saya hantarlah." Dia kata, tak apa, boleh. Macam tu sekali dia meniaga. Okey. Itu sajalah hari ni perkongsian Kak Noh tentang durian hutan atau durian daun. Dia kata durian daun lah. Durian hutan mana satu tak ingat. Tapi dia sebut tu lah durian hutan atau durian daun. Dia kata memang orang kata harganya tu bagi Kak Noh berbaloi lah. Isi dia sedap, tebal. Rasa dia manis-manis. Dia tak ada rasa pahit di hujung tu. Dia ada rasa, bila kita rasa tu hujung dia ada rasa tawar gitu. Tak tahulah kenapa. Mungkin first time kan kita makan. Okay, itu saja video Kak Noh hari ni. Bersyukur selalu dengan apa yang telah diberikan kepada kita dan jalaninya dengan ikhlas. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum.